Assalamualaikum dan salam sejahtera, anak-anak yang pengetua kasihi. Hari ini pengetua nak berkongsi satu kebenaran yang ramai murid tidak sedar tetapi sangat penting untuk kamu fahami. Tak guna pandai kalau tak berdisiplin. Anak-anak, ramai murid ada otak yang bijak. Ramai murid cepat faham. Ramai murid berbakat besar tetapi mereka tetap gagal. Mereka tetap ketinggalan, mereka tetap hilang masa depan kerana satu sebab, mereka tidak ada disiplin. Wahai anak-anak, kepandaian boleh tolong kamu beberapa langkah, tapi disiplin boleh bawa kamu jauh. Ingat ini baik-baik, murid pandai boleh berjaya, tapi murid berdisiplin pasti berjaya. Bezanya besar. Kamu mungkin hebat matematik, tapi kalau kerja tak siap, markah jatuh. Kamu mungkin cepat faham sains, tapi kalau tak ulang kaji, lupa. Kamu mungkin cerdas berfikir, tapi kalau tidur lewat tiap malam, pagi jadi lesu. Kamu mungkin ada bakat, tapi kalau malas latihan, bakat itu mati begitu saja. Anak-anak, disiplin bukan perkara kecil. Disiplin adalah kunci kejayaan dalam hidup. Bagaimana membina disiplin? Satu, siapkan kerja walau tak ada mood. Disiplin bukan tentang perasaan, ia tentang tanggungjawab. Dua, tetapkan masa belajar setiap hari 15-20 minit pun sudah cukup untuk bina momentum. Tiga, kurangkan gangguan telefon, matikan notifikasi. Telefon adalah pembunuh fokus paling besar. Empat, tidur awal, bangun awal. Orang yang berdisiplin menjaga rutin. Lima, sentiasa buat yang terbaik, bukan untuk markah tetapi untuk diri sendiri. Anak-anak, pengetua nak, kamu faham satu perkara besar. Disiplin lebih berharga daripada kepandaian. Kepandaian tanpa disiplin akan runtuh. Tetapi disiplin tanpa kepandaian pun boleh membawa kejayaan. Orang yang berdisiplin akan menang dalam apa sahaja, sukan, pelajaran, pribadi, masa depan, kehidupan. Kenapa? Kerana mereka konsisten, mereka fokus, mereka buat walaupun susah, mereka teruskan walaupun letih, dan itu sifat orang berjaya. Sebagai pengetua, pengetua nak tinggalkan satu ayat. Kalau kamu mahu masa depan yang hebat, jangan hanya jadi pelajar yang pandai, jadilah pelajar yang berdisiplin. Sebelum pengetua akhiri, jika video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channel pengetua supaya lebih ramai murid mendapat inspirasi dan kekuatan untuk berubah. Terima kasih anak-anak. Disiplinkan diri hari ini untuk kejayaan kamu esok. Assalamualaikum dan salam sejahtera, anak-anak yang pengetua sayangi. Hari ini pengetua ingin berkongsi satu perkara yang jauh lebih penting daripada markah, lebih besar daripada kepandaian dan lebih bermakna daripada sijil. Jaga akhlak supaya ilmu kamu jadi berkat. Anak-anak, ramai orang pandai, ramai orang cemerlang, ramai orang tinggi ilmunya, tetapi ilmunya tidak memberi manfaat kerana akhlaknya tidak dijaga. Ilmu tanpa akhlak ibarat pokok tanpa buah. Besar tetapi tidak memberi manfaat. Wahai anak-anak, pelajar yang hebat bukan hanya yang mendapat A. Pelajar hebat ialah yang menjaga hati, menjaga lidah, menjaga perbuatan, menjaga iman. Ingat ini baik-baik. Ilmu masuk ke dalam hati yang bersih, bukan hati yang sombong. Jika kamu mahu ilmu cepat faham, jaga akhlak. Jika kamu mahu ilmu mudah ingat, jaga akhlak. Jika kamu mahu ilmu menjadi cahaya masa depan, jaga akhlak. Bagaimana menjaga akhlak? Satu, hormati guru berdiri bila guru masuk. Dengar bila guru bercakap, jangan potong. Jangan melawan. Kerana berkat ilmu datang melalui hormat kepada guru. Dua, sayangi ibu bapa ilmu tak masuk dalam hati yang melukakan hati ibu bapanya. Tiga, jangan sombong bila dapat kejayaan. Semua kejayaan adalah pinjaman daripada Allah. Empat, jaga kata-kata, jangan hina kawan. Jangan ejek kawan yang lambat belajar. Jangan menyakitkan hati orang lain. Lima, jaga diri daripada perkara yang tidak baik. Hati yang bersih melahirkan akhlak yang cantik. Akhlak yang cantik melahirkan ilmu yang berkat. Anak-anak, ilmu yang berkat boleh mengubah hidup kamu. Ia menjadikan kamu orang yang ramai hormati.
Ia menjadikan kamu pelajar yang disenangi guru. Ia menjadikan kamu remaja yang baik hati. Ia menjadikan kamu manusia yang Allah pandang. Pengetua nak kamu dengar satu ayat dengan hati yang terbuka. Allah angkat darjat orang berilmu, tapi Allah lebih sayang kepada orang berilmu yang berakhlak. Anak-anak, jika kamu ingin berjaya bukan sahaja dalam peperiksaan tetapi dalam hidup, jagalah akhlak kamu. Kerana disitulah letaknya keberkatan ilmu. Sebelum pengetua akhiri, jika video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channel pengetua agar lebih ramai murid mendapat kesedaran, kekuatan dan motivasi untuk menjadi insan yang lebih berakhlak. Terima kasih anak-anak. Jaga akhlak dan ilmu kamu akan bercahaya sepanjang hidup.